satu malamnya pula kita boleh duduk di surau Alhamdulillah dalam jangka masa yang lama. Syukur nikmat Allah. Mudah-mudahan tarbiyah yang kita perolehi dalam bulan Ramadan ini memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru setelah mana kita keluar daripada madrasah Ramadan bagi tahun 1446 Hijriah. Amat rugilah sekiranya dalam Ramadan kita boleh istiqamah dalam melaksanakan ibadat wajib, begitu juga menambahkan lagi ibadat-ibadat sunat. Tiba-tiba apabila kita keluar daripada Ramadan, kita kembali seperti sedia kala. Rugi sangat-sangat. Maka saya seru terlebih dahulu diri saya dan seterusnya kepada tuan-tuan dan perempuan, mai kita tengok kod-kodlah ada dalam Ramadan ini satu perkara baru. Ibadat-ibadat sunat yang sebelum ini kita tak pernah buat, mai Ramadan tahun ini tiba-tiba kita jadi berminat dengan ibadat tersebut. Teruskanlah ia, mudah-mudahan ia boleh istiqamah, boleh kekal dalam kita laksanakan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebaik-baik amalan itu disebutkan oleh Nabi SAW ialah amalan yang adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu ialah amalan yang dilakukan secara berterusan, walaupun ia dilakukan qalla, sedikit-sedikit sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sebelum kita melaksanakan salat tarawih pada malam ini, terlebih dahulu saya nak mengajak diri saya dan semua untuk kita melihat kepada sebuah hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang perihal jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighu al-wudu'a thumma yaqulu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث رواه مسلم. وفي رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطهرين. Sebuah hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah seseorang daripada kamu yatawaddau, berwudu. Amalan berwudu ini tuan-tuan kita laksana adalah sebagai syarat sah sembahyang. Kalau kita tak wudu maka tak sahlah sembahyang kita. Apabila seorang itu Nabi sebut yatawaddau fayublighu aw fayusbihul wudu'a, dan dia usaha untuk menyampaikan air wudu ke seluruh anggota dan menyempurnakannya. Bila kita berwudu, rukun wudu ada 6. 4 basah, 2 kering. 4 basah, 2 kering. 6 rukun wudu. Bila kita basuh muka, Nabi sebut fa asbara, dia melebih-lebihkan dalam basuh muka itu dengan tujuan untuk menyempurnakan basuhan muka. Dia basuh tangan, dia lebih-lebihkan basuh tangan, walaupun sampai ke siku sahaja, tapi dia lebih bagi atas sikit pada siku. Bukan makna berlebih-lebihan ni basuh sampai ke ketiak, dah atas sikit daripada suku, yang daripada siku yang disebut dengan ghurrul muhajjalin. Itu salah satu daripada nama ataupun sifat yang disandarkan kepada junjungan Nabi SAW ialah ghurrul muhajjalin. Nabi suka untuk melebihkan basuhan wuduk daripada anggota wajib. Dilebihkan sedikit, bukan keterlaluan, bukan membazir, tetapi dilebihkan sedikit daripada anggota asal. Isbaghul wuduk. Ketika dia sapukan kepala, walaupun memadai dengan sebahagian kepala, dia sapu seluruh kepala. Dia basuh kaki, bukan sekadar dia menjiruskan air di kaki, malah dia menyelati jari-jarinya di celahan-celahan jari-jari kaki. Dia gosok bahagian atas kaki, dia gosok tapak kaki,
dia gosok sampai ke tumit, sampai ke buku lali apa semua, dengan harapan yang disebut dengan kaki, tapak kaki itu semua sempurna dibasuhkan. Summa yaqulu, setelah selesai dia melaksanakan ibadat wudu itu, Nabi kata summa yaqulu, seterusnya dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis ini riwayat Imam Muslim menyebut sampai ke ini saja. Doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku nak saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah wahdah, Allah Tuhan yang esa, la syarikalah, yang tidak ada pensyirikan baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, tuan-tuan, Nabi tambah dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Amalan yang alhamdulillah tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah biasa lakukan ia, yang belum lagi usahakan, kerana ia adalah merupakan amalan yang dijanjikan dan dijamin oleh Nabi SAW. Amalan itu adalah amalan untuk membuka, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, melainkan setelah dia selesai ambil wudu, dia menghadap ke arah kiblat, dia angkat tangan, dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Nabi sebut illa futihat lahu, melainkan Allah akan dibukakan baginya abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan baginya 8 pintu syurga, yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk ke dalam syurga melalui pintu mana yang dia suka. Subhanallah. Amalan yang nampak biasa, tuan-tuan, yang kadang-kadang ada di kalangan kita, habis-habis basuh kaki terus dia naik sembahyang. Ada begitu. Ada yang ambil sedikit kesempatan, mungkin dia belajar, mungkin dia duk tengok orang duk buat, dia buat. Yang elok lagi dia belajar, dia sedar, oh ada rupanya sunnah yang Nabi buat. Sebagai umat Nabi, kita nak iqtidaan, kita nak ittiba', kita nak ikut apa hak Nabi ajar. Setelah selesai daripada wudu, menghadap ke arah kiblat, angkat tangan, doa. Doa selepas wudu. Alhamdulillah dan tahniah diucapkan kepada ahli jawatan kuasa, mungkin surau kita ataupun masjid-masjid mana yang menyediakan teks ataupun menyediakan banner khas doa selepas wudu, sebagai saranan kepada jamaah setelah selesai ambil wudu itu, ambillah sedikit lagi kesempatan masa untuk doa selepas wudu, kerana ia adalah merupakan amalan yang walaupun nampak kecil sahaja, tak baca doa wudu tu pun sah wudu kita, tak doa wudu itu pun kita sembahyang sah tak? Sah. Tetapi kita yakin, kita percaya dengan apa yang dijaminkan oleh Nabi SAW, bahawa ini adalah merupakan salah satu daripada amalan yang boleh membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengok dalam kitab-kitab lain, tuan-tuan, lagi panjang doanya. Bila dah habis, angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin wa ja'alni abdan syakuran sabura wa ja'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Amin. Doa, doa dan terus doa. Kerana doa ini adalah merupakan senjata yang utuh, senjata yang kuat, senjata yang hebat bagi kita sebagai umat Islam. Maka janganlah kita rasa malah,
jangan kita tinggalkan amalan-amalan yang hebat ini. Walaupun nampak biasa, dipandang biasa oleh kawan-kawan ataupun masyarakat kita, tapi ia apabila sesuatu itu dibimbing, diajar, malah dibuat oleh Nabi SAW, tentu ia bukan amalan biasa. Ia adalah amalan yang luar biasa, yang mampu untuk mensejahterakan diri kita, menyelamatkan diri kita daripada kesengsaraan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah, yang mana belum mengapai, usahalah untuk mengapai doa selepas wudu. Yang dok biasa tengok teks yang disediakan, banner yang disediakan oleh pihak surau, lepas ni tu saya tengok saja tuan-tuan, habis wudu tu kali tengok dan baca. Baca tu angkat tangan sama, tinggal duk baca saja sebagai tanda kata doa. Minta dekat Allah. Mungkin di waktu awal buat tu tak rasa apa, tak rasa manisnya lagi. Kerana kemanisan iman itu akan dirasai apabila kita sudah lama duk biasa buat, maka dia akan jadi seronok. Bila dia tinggal, dia rasa seakan-akan meninggalkan sesuatu yang amat berharga. Maka mai kita buat. Kalau boleh benda ni, satu benda baru dalam bulan Ramadan ni pun tak apa. Kalau boleh banyak benda dalam Ramadan ini boleh kita bawa di luar Ramadan, alhamdulillah, itu yang lebih baik. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala amat suka golongan manusia yang disebut dengan muhsinin itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah amat suka, amat sayang, amat cinta kepada golongan muhsinin. Siapa golongan muhsinin? Golongan yang sentiasa membuat penambahan. Ibadat wajibnya ditambahkan kualiti, ibadat sunatnya ditambahkan kuantiti. Kuantiti ni makna bilangan-bilangan. Ibadat wajib kita tak boleh tambah dah, sembahyang sehari semalam. Bulan Ramadan pun tetap dengan 5 kali. Luar Ramadan pun tetap dengan 5 kali. Adapun ibadat sunat itu boleh untuk kita tambah-tambahkan. Alhamdulillah. Mungkin Ramadan ini mengajar kepada kita sembahyang qabliyah isyanya, sembahyang ba'diyah isyanya, sebelum sembahyang tarawih kan. Sebelum sembahyang tarawih, ba'diyah isya, sebelum ni mungkin kita tak pernah buat. Mai-mai di surau, diajar selama 29 malam turut-turut, dia jadi syok. Lalu habis sembahyang isya, doa-doa, bangkit selawat, salam, yom balik. Tarbiyah Ramadan 14-46, dia jadi isyok lah mayang ba'diyah isya. Cantik tuan-tuan, kerana sudah ada pertambahan dari sudut kuantiti, yakni bilangan terhadap ibadat sunat kita. Pilih hak mana yang kita berkenan, pilih untuk buat yang terbaik. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala amat suka golongan muhsinin itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah suka kepada golongan muhsinin yang sentiasa menjaga atau menambahkan kualiti terhadap ibadat fardu dan menambahkan kuantiti atau bilangan terhadap ibadat-ibadat sunat. Saya simpul apa yang kita bicarakan pada malam ini ialah saranan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca doa selepas daripada selesai berwudu. Doa dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.